Okay, Assalamualaikum Abah Channel. Hari ni kita nak pergi tengok lah apa yang kontraktor dah pasang. Hari ni hari Ahad, petang Ahad. Masih ramai lagi yang tak duduk, masing-masing tengah renovate kot. Kita pergi tengok apa yang dah pasang, kipas ke, lampu ke, gerai ke, kita tengok. Jom. Nampak macam lampu dah pasang. Nampak daripada luar lampu dengan kipas macam dah pasang. Jom kita masuk tengok di dalam. Buka shading tengok. Dah pasang. Lampu dah pasang. Lampu sampah tadi. Kipas ni pun dah pasang. Wah, menarik. Ni apa dia panggil? Tak tahu, lupa apa nama dia. Ni pun dah pasang. Ni apa? Ni dapur gas, dapur dah pasang. Ni pun dah pasang. Boleh potong macam ni kemas dia buat kerja kat bilik air. Yelah, tutup ni. Ni bilik air tak payah test. Kan short current ke apa, baru tak siap lagi. Okey, ni dah siap. Kipas dengan lampu bilik pun dah siap. Ni bilik Abang King, Abang Afiq. Ni bilik adik Afia. Lampu dengan kipas pun dah pasang. Kemas cantik. Tengok ni pula. Kita tengok bilik abah pula. Dah siap ke belum? Ni pun dah pasang. Bilik. Cermin bilik air pun dah pasang. Ni bilik. Ni tengok bilik tu lah. Sini. Tengok bilik air ni. Bilik air Abang King, Abang Afiq. Cermin pun dah pasang juga. Ni pun dah pasang. Ni semua dah dia punya plug pun dah pasang semua. Elektrik lampu jangan test apa lagi, takut dia short wiring. Kita tak tahu apa yang dia buat. Kita cuma masuk tengok je. Ni dekat tempat mesin basuh. Ni pun lampu dah pasang. Okey, jom. Sekejap abang tengok lampu. Okey. Mas dia pasang. Ni apa, lampu Teba Island. Apa dia? Apa final chicken? Banyak dia dah pasang. Lepas ni mungkin dia pasang boleh juga kot. Menarik. Lupa. Ni kipas dapur pun ada. Okey lah, puas hati. Dia buat ni apa, Mr. Albert, dia punya staff buat kerja. Puas hati. Kemas punya pemasangan. Okeylah, kita gerak balik dulu. Memang saja nak datang tengok lah apa yang dia dah pasang. Tu wakil dekat luar. Okeylah, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi, bye-bye. Ingat nak gerak balik lah. Adik Afia nak main taman pula. Kita layan je lah kejap. Tak boleh main lama ni. Dah dekat maghrib dah. Ni pun ada kondo baru nak siap ni. Belah belakang. Memang kawasan ni memang banyak lah naik kawasan perumahan.
Belah depan pun ada. Sini ada. Yang belakang tu, yang depan tu dah siap lama dah tu. Ni kawasan kita punya rumah, kita punya blok. Ini blok belakang dia. Ini blok yang kedua. InsyaAllah tak lama dah. Tak lama dah kita nak duduk. Bagi settlekan semua dulu. Ini ada tempat mainan depan tu mungkin kot-kot. Okeylah, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi, bye-bye.